Good morning guys, this is the breakfast. So we have nasi lemak, sambal ikan bilis, telur and also rendang daging. And this is the breakfast. We have hot dog, scrambled egg, tomato, apa tau. Lepas tu roti dengan apa tau hijau ni, tak boleh function lah. With firman. Hijau ni aku tak tahu, ketayak-ketayak. Ya. Memang tak ambil ayam rendang. Firman is having, itulah aku macam nak try daging. Firman is having that. Wah, this love lah. Apa juga bodoh? Makan-makan. Makan-makan you all. Jadi sakit tekuk, malas nak cakap. Yang tu, oh lezat kejap tu, berjengkul. Hi guys, welcome back to my channel. Yang ni betul-betul the real intro, okay? Yang tadi tu sebab breakfast and suara Cik Su macam still serak-serak, basah, garau, jantan. So sekarang I only have the mood untuk bercakap selepas makan. So tadi breakfast was good, tapi nasi lemak dia macam out sikit. So if you guys pernah try Pak Royal Collection punya nasi lemak, is something wrong. Wait, aku tengah rekod weh, Weh tak plan sikit. Masalah. At the pool, tengah lepak-lepak dekat pool sebab macam nak chill. Hampa masalah kat hotel pakai bidet weh. Aku tak boleh weh, aku kena pakai hose. Aku tak boleh pakai bidet. Aku geli. Aku tak boleh nak berok betul-betul. Yang betul aku nak pam, aku nak cuci. Anyways, today punya plan is a bit chill, so I will let you know later, okay? So we are going to check out already guys. The outfit is a bit cute today. Firma, come in. We overexposed. Let me show my Your shoe. yeah. Skechers collab with Mario. Mario ke? Anyways guys, we're gonna check out. Thank you so much Pak Royal Collection. Thank you Firman. Yay! Firman is a VIP member. So macam kita orang boleh check out pukul 2 weh. Like literally now is 2 PM. So kita orang nak keluar, nak check out dah weh. So rasa macam lega sikit lah. So kita orang macam tak ada lah macam rushing pukul 12 tu nak keluar ke apa kan. Tak ada pun. Dia suka marah-marah. Anyways, let's go. Guys, we are already out. We already checked out from Pak Royal Collection. Right now, we are heading to Lalaport, to this one cafe. I tengok ada satu cafe ni macam menarik weh. So macam nak pergi try sebenarnya. Yeah. I'm with Firman. Firman tak balik lagi, but today he's going back. Firman, you're going back, Firman. Hi guys, we are already in Lalaport with Firman again. So, awak ramai-ramai ni. Oh yo, walawi, dia kata walawi. Anyways, kita orang nak shopping, cuci mata sebelum nak jumpa depa. Sebab depa baru nak gerak weh. Ni lah Melayu, orang kata pukul 2 dah jadi pukul 3. Ni lah Melayu orang kata. Oh, CNY already. You know what? I tak pernah makan dom. Sedap gila. Ya ke? Ya, suka gila. Dia makan apa? You makan apa? Pizza dia best. Oh, Sebab dia macam Italian. memang dia macam Italian pun kan. Ya. Tapi Macam sedap gila tu. Jangan tanya. Kopi dia love tak? You tahu kan kalau you macam pergi kedai kopi, you tahu bau kopi and rasa dia lain kalau you rasa mahal. Macam ni lagu-lagu. Hah? Lagu-lagu. Laru-laru? Apa tu? Hah? Cakap lah kan? Cakap je lah. Laru? Laru tu apa weh? Ni bahasa orang Negeri Sembilan ke? Ada. Tak faham. Ayam. Okey. Tak halal? Oh, cakap je lah.
Nampak ada cat show. Oh my god. Ada cat. Ah, so cute. So cute, so cute, so cute. Banyak gila cat weh. Ni cat ke? It's so cute. A lot of people suka. Comel tengok ni bulu-bulu. Oh, muka dia garang weh. Dia takut dengan orang. It's happening Mouth Fiesta. God, so cute. Today is the last day. Hari ni last day weh, 11. But it's so cute. Look at that. Ni comel gila. Dia macam patung weh. Aduh. Guys, we have Aiman, we have Firman, we have Kala. And we have Akmal. Akmal nak masuk vlog. Masuklah, dah masuk dah. Siapa nak cari Kowe cari dia. Siapa nak cari Kowe cari dia, siapa nak cari rumah cari dia, siapa nak cari hospital, siapa ada masalah medical cari dia, Buka akaun JS Bank. nak buka GX Bank cari dia. Nak makeup? Makeup cari yours Dia check truly. tu. Dia check semua. Thank you. Sikit. Dia check tu nak makeup cari dia. Rambut masuk mulut. Oh, nampak seksi dia masuk mulut. Apa ni? Restaurant? Yes, we are at Hotkey Kopitiam in Lalaport. So, I don't know what to order. So, sebab duduk kat kipas, babe. Panas, babe, panas. Tiba-tiba Lalaport macam panas pula. Kita dah habis makan. Kita dah habis makan. Sekarang nak pergi tengok kucing lagi sekali. So, lunch was good. Kau janganlah masuk. Aku nak kena edit letak love besar pula. Kau tak mau masuk kan tadi? Puki tete aku ada. 3,500. Macam biasa 9,3. Pukinya. Guys, ni lah padahnya kalau bawa kawan yang kaki nak shopping je. Shopping je kerja. Lepas tu Ya SWAT. Allah. Aku tak larat weh. Tak larat sebab iPod ni ada apa? 50% ni. Oh my god. Oily tu. I dah tak larat dah sebenarnya. So I ingat macam hari ni nak chill-chill. Right, tak Sekali kena kena kecil tu. kena berjalan-jalan pula kat sini. So macam layan je lah. Kayaknya ajak Wala time mall nak tutup. Kalau mall tutup 10, 9.50 Itu tak boleh, babe. Mall kalau nak tutup 10 minit tu dia nanti suruh aku lari. Sebab aku dah pernah experience dah. Ah, ya? Ya. Oh my god. Hujung ke hujung You tak beli ke? Bila nak jumpa dia? Datang rumah? Datang rumah? Lagi sebulan. RM30 je benda tu. Dia nak berhenti kerja dah pun. Lembat you bila Okay. cepat tak? Ha? Ada? Hari-hari kena share. Pergi dulu. Weh, dia dah ajak pergi kedai Ling weh. Aku dah takut weh. Aku dah fobia dah sebenarnya. Sini ada WhatsApp ni. Dia ajak Firman. Tak boleh weh. Pergi lah cari Watson. Puasa dengan Gadi kan sama? Sambai ni kena beli kat kedai Korea kan? Sama Yang kedai- Dia berapa? Ha? Berapa? Tahu ni macam Sampai? mana? Ya? By me. Apa tu? Brand. Silap look Korea dah. So Kalaf kena posing ikut mannequin 3-4. Jaga. Posing ni sekali. Nak buat thumbnail. Okay. Guys, I'm on the treadmill guys. So kalau siapa-siapa nak beli kasut sport, lepas tu nak try jogging, kena main kat kedai macam ni. Kedai macam ni dia buat supply, dia supply treadmill kat hampa. So senang. Guys, I'm already at home and I forgot to vlog
to you guys. So thank you so much for watching my vlog. I really appreciate you guys so much. I hope to see you guys in my next vlog. Do subscribe to my YouTube and also do follow me on my social media account. And I'll see you guys in my next vlog. Thank you so much guys. Thank you for your support. Sorry kalau vlog ni macam a bit weird, a bit macam lengthy, yang macam tak ada content sangat. Tapi I'll try to make it the best for you guys. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye!